Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Satish dan rakan-rakan. Saya Nurul Syahda binti Rosli, memegang nombor metrik D20411100330. Hari ini saya akan berkongsikan tentang gaya pembelajaran visual. Apa itu gaya pembelajaran visual? Gaya pembelajaran visual ini merupakan satu kaedah pembelajaran yang menekankan tentang konsep belajar menggunakan bahan visual seperti gambar, rajah, carta dan sebagainya. Pembelajaran visual ini menekankan tentang belajar menggunakan penglihatan, iaitu bermaksud mereka hanya melihat visual-visual dan seterusnya akan bersambung terus dengan ingatan. Baiklah, dalam gaya pembelajaran visual ini ada dua jenis gaya pembelajaran visual, iaitu jenis tayangan dan bukan tayangan. Apa itu tayangan dan bukan tayangan? Baiklah, apa itu jenis tayangan? Jenis tayangan adalah satu jenis pembelajaran yang menggunakan alat projektor, iaitu seperti slide PowerPoint, televisyen dan juga animasi. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan jenis bukan tayangan pula. Jenis bukan tayangan ni merupakan jenis yang tidak menggunakan alat-alat elektronik seperti buat poster, gambar rajah, carta dan sebagainya. Baiklah, setelah saya merungkaikan tentang maksud dan jenis-jenis visual ini, anda rasa yang mana yang paling menarik? Jenis visual tayangan atau bukan tayangan? Baiklah, marilah kita teruskan dengan ciri-ciri orang yang belajar menggunakan gaya pembelajaran visual ini pula. Ciri-ciri gaya pembelajaran visual ini adalah seperti mereka ini belajar melalui penglihatan, iaitu mereka ni akan belajar dengan hanya melihat sesuatu bahan visual seperti carta, bahan rajah, peta minda dan sebagainya. Mereka juga mempunyai memori visual yang kuat, oleh sebab itu mereka hanya melihat, dengan melihat saja mereka dapat mengingat kerana mereka mempunyai memori visual yang kuat. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang ciri-ciri orang yang belajar menggunakan gaya pembelajaran visual ni, mestilah kita nak tahu pula strategi mereka dengan cara mereka mengajar tu, belajar tu macam mana kan. Okey, kat sini saya akan merungkaikan tentang strategi untuk pelajar visual ini, strategi mereka belajar. Okey, yang pertama adalah mereka akan membuat nota visual. Sebagai contoh, mencipta satu peta minda dan membuat menulis poin-poin yang penting supaya mereka dapat menguatkan lagi ingatan mereka. Selain itu, mereka juga boleh menonton video pendidikan sebagai contoh di platform YouTube. Di situ terdapat pelbagai video-video interaktif, video-video pendidikan yang sangat menarik untuk mereka dapat lagi mengukuhkan ingatan mereka. Baiklah, setelah kita menelusuri gaya pembelajaran visual ini, semestinya kita akan mendapat kelebihan-kelebihannya. Antara kelebihan pembelajaran visual ini adalah pembelajaran akan menjadi lebih menarik. PDP ini akan menjadi lebih menarik kerana terdapatnya bahan-bahan visual seperti carta pie, peta minda, video-video pendidikan. Benda ni akan menarik lagi perhatian pelajar untuk terus belajar dan lagi mengukuhkan ingatan mereka. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung. Persoalannya, adakah anda rasa gaya pembelajaran ini menarik untuk digunakan untuk pembelajaran seharian atau tidak? Okeylah, sekian saja daripada saya, Nurul Syahda binti Rosli. Terima kasih kerana mendengar.